Lan tak jarang Lan, jarang benda ni, jarang kat sini ada suara, selalunya kat atas. Kau dengar? Ada yang bersiul. Apa tu, bunyi apa? Kenapa bunyi panjang tu? Kenapa? Jelas weh. Bunyi apa? Macam siren pun ada. Bukan bersiul ni, siren. Macam siren pun ada. Lan. Dengar. Jelas. Oi, Weh, bunyi siren apa tu dalam hutan macam ni? ni kat depan weh. Di depan ni ada lori tau Lan. Ha? Depan kat atas ada satu tempat tu ada lori. Aku tahu atas tu ada lori. Tapi jauh lagi. Jauh lagi. Dekat atas weh, dekat puncak masalahnya. Aku tak kuat lah nak teruskan ni. Kita positif lah Lan, mungkin lori daripada bawah. Sebab lori kan lalang-lalang kat situ. Tak apa, kita positif dulu. Sebab kita masih lagi dekat bawah ni. Boleh jadi kenderaan kat bawah. Okey, kita dah. Kita nak ke jalan lurus dah. Dah, atas. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah rasulullah. Ada dia memanggil. Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Wih geng, jarang aku naik pergi sini. Dia kacau bahagian bawah ni. Jarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Moderator boleh pin kat situ, collect bersama Lan Paralu. Moderator kat dalam ni minta tolong, korang boleh tulis dekat tag tu, collect bersama Lan. Kita sekarang berada dekat hutan Altantuya, di mana seorang wanita berbangsa Mongolia, bukan daripada Malaysia, dan dikatakan dia adalah artis geng. Artis daripada sebelah sana datang ke sini dan dia telah mendiang tu dibom menggunakan bom C4 di dekat kawasan yang kita nak parah sekarang ni. Tapi dia berada kat atas ni geng. Kejap lagi kita sampai. Tempat dia ada sejarah geng. Model, sorry minta maaf, model. Dia model artis tu lebih kurang lah kan. Model artis tu dia lebih kurang sama lah, dah sama maksud dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai tinggi ai. Bismillah. Dengar je, saya boleh dengar arah hari ni. Lan. Cuba kau sini. Aku dengar macam ada something kat depan. Kau dengar? Uish. Tu lah sepi depan tu, dekat ni dengan kita ni. Kau dengar? Ni pasang telinga korang geng. Kabus pun makin lama ni makin tebal sikit kan. Bismillah. Korang yang ada kat rumah tu, kalau korang tak berapa rasa korang kuat geng, jangan aku sarankan ataupun bagi amaran keras untuk korang, jangan kuatkan korang punya volume ataupun jangan pakai speaker ke apa kan, untuk mengelakkan benda-benda yang ada dekat rumah korang ganggu korang. Sebab benda ni banyak kali terjadi geng dekat view aku. Dekat grup
Kan banyak orang pernah kena geng. Bukannya ini benda bukan gurauan. Takut daripada seruan kita ni benda kat situ dengar. Dan benda tu dekat rumah korang ganggu korang geng. Jadi kalau rasa korang tu kuat boleh geng. Rasa korang boleh hadap, rasa korang kuat boleh. Bismillah. Weh, jauh gak perjalanan kita Lan. Jauh weh. Nak balik base ni jauh geng. Teruskan tap screen kita pun tak sampai 1M guys. Minta tolong geng. Bagi kita punya semangat still. Jangan kendur geng. Dengan kita punya donat share. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain macam kat sini. Rasa feeling. Rasa feeling kat sini. Bismillah. Ready Lan? Ready, rasa kita boleh seru dah ni. Ada kerusi kat sini. Kerusi ni bawa apa kat sini ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang geng ready Mana viewers yang kat rumah? Terus terang mana yang tak kuat, jangan dengar ataupun korang slowkan volume. Sama ada benda ni memberi kesan kepada korang yang berada di rumah atau berada di sini, korang kena hati-hati Seperti mana korang tengok viral berkenaan dengan orang, berkenaan dengan Ustaz Syafiq tu. Kenapa? Di mana bacaan dia memberi kesan kepada orang yang mendengar. Memang betul. Betul. Viral benda tu geng Kena geng. So benda tu tak mustahil dalam live paranormal juga. Tak mustahil korang boleh kena. Kuat-kuat benda tu memberi kesan kepada orang ataupun benda yang ada sekeliling korang semua. Slowkan volume ni. Aku nampak macam benda bergerak kat depan ni. Ya Allah ya Tuhanku. Kukiak. Macam ada benda gerak tu. Depan tadi korang nampak tak? Ada benda gerak tu kat depan tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Put. Dengar suara anjing menyalak terus weh. Suara tu keluar, anjing menyalak terus. Lan, dia datang ni Lan. Beremang tak kau? Beremang betul weh. Aku gentle, aku terus senyap ni. Anjing terus menyalak ni. Datang daripada arah depan geng Daripada arah depan ni. Suara anjing tu terus menyalak Bismillah. Subhanallah, tak seru lagi, meremang dah macam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tak kecau boleh kau pun tahu kan aku dah lama tak parah. Bau bangkai tu. Bau bangkai ni ke? Bau bangkai kuat weh. Tak. Bos Wan ada bagi tahu kat sini bau bangkai. Betul weh. Bau bangkai. Hidup tak? Bau bangkai. Kuat bau bangkai ni. Tak apa. Bau weh. Lan. Atas sikit lah. Tak kuat kat sini. Weh, kuat bau dia atas sikit. Wih. Aduh. Aku baru bau ni. Weh, bau tu. Kuat sangat bau ni. Macam nak lalu ni. Tapi jangan deras. Bismillah. Hati weh.
Bismillah. Ready Lan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Ya ma'syaral jin. Wahai penghuni-penghuni yang berada di sini, terima kasih. Apapun kalian Oish, Ras. perdengarkan, Ya Allah. apapun, kalau benar kau berada di sini, maka kau perjelaskan. Anjing dah start menyala. Wih, Lan Kalimah hitam mati min syarri ma khalaq. beremang weh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Beremang. Ala tan wa la yaqtuni muslimin wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Inna Beremang. batila kana zahuka. Cuma beremang weh. Ya maksyara jin. Wujud Oh, dah. apa saja kelibat kalian. Dengar. Wih, bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi pokok. Kau dengar tak? Dia bergerak. Ada bunyi. Kau dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lembaga yang berada di sini, apapun kalian jin, kau gerakkan apapun yang berada di atasku, di atas kami, maka kau perdengarkan dengan lebih jelas. Tunjukkan akan keberadaan kalian. Apapun kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hui. Has. Hui. Allahu Akbar. Binatang ke? Siapa kalian? Hui, binatang ke tu? Lan, mustahil binatang. Aku tak rasa binatang ni, Lan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lag ke? La ilaha illallah. Tak mungkin lag, yang lain penuh. La. Kau semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih. Wih. Ras ada benda bergerak weh. Aduh, Lan. Subhanallah. Wih, ke atas weh. Astaghfirullahalazim allazi Astaghfirullahalazim. la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhanallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Weh, Lan, lain macam, Lan. Lain macam, weh. Sumpah, weh. Lain macam, weh. Allahu Akbar. Weh, Ras, aku rasa nak gerak weh, bang. Aku betul-betul takut ni weh. Weh. Kau okey tak? Aku tak okey, Wan. Ha? Kau okey tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Weh, aku nak balik weh. Okey, kalau kau tak okey, tak apa. Kita undur. Tak apa. Jom undur. Tak apa. Tak okey, kita undur. Tak boleh weh, gentle. Aku tak boleh sangat ni. Woi! Siapa tu? Siapa tu? Astagfirullah. Siapa di antara kalian? Lan. Lan, kau okey tak ni? Woi, dia gelap weh, Ras.
Kau jangan termakan dengan kata-kata benda tu, Lan. Jom, Lan. Tak apa, tak apa. Jom, jom. Allah Akbar. Weh, slow boleh. Ya Allah ya Tuanku. Slow Ras. Ya Allah ya. Woi! Siapa pengecut? Ya Allah ya Tuanku. Ras! Woi! Woi, Lan! Astagfirullahaladzim. Siapa pengecut? Astagfirullah. Woi, kawal woi. Astagfirullah. Benda tu saja nak bagi kita emosi, Lan. Aku nampak orang tak ada kepala orang berjalan tadi. Mana? Dari ke atas ni weh. Allah Akbar. Benda tu berjalan tak ada kepala weh Ras. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aku nak tanya kau pernah nampak kan? Ya, ada. Adalah. Ya Tuanku. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Si dah lama tak parah geng. Lan, benda ni pancing emosi kita, Lan. Dia pancing emosi kita, Lan. Dia nak kita emosi macam ni. Aku tahu benda tu cabar kita, weh. Aku tahu aku tengah takut weh. Aku tahu aku semangat tengah tak kuat ni. Oh, Tuanku. Ras, jangan jauh Ras dengan aku Ras. Jangan jauh Ras dengan aku Ras. Kau macam nampak something kat depan lah, Lan. Laluan kita masuk. Aku dah cakap tadi, belakang aku ada orang ikut. Hush. Aku dengar ni. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Weh, tak relax, weh. Kau dia jawab salah weh. Kau dengar Ras. Dengar. Jelas weh dia jawab salah weh. Allah Akbar. Macam mana weh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Bagi Rasulullah. salam lagi dah weh. La ilaha illallah Risau weh kalau Muhammad dia jawab Rasulullah. lagi weh salam tu. Soalnya dia dekat sangat dengan kita weh dia jawab salam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa? Jangan kau sebut nama aku. Kau kenapa? Weh, dia sebut nama aku weh. Kau salah dengar, Lan. Aku tak salah dengar Ras. Weh, telinga aku peka weh. Telinga aku tengah peka sekarang ni. Weh, jelas weh dia sebut nama aku. Oh ya Tuanku. Kau dengar? Ini aku dengar. Assalamualaikum. Tak boleh relax geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul jin. Kepada kalian yang berada sini, maka kau perwujudkan agar dapat kami melihat wajah kalian dengan lebih jelas, dengan lebih nyata lagi. Ya masyarul jin, maka kalian perdengarkan apapun kalian, suara-suara kalian. Siapa? Ayo tunjukkan sesuatu yang berada sini agar dapat ku.
Woi, apa yang bergerak tu? Subhanallah. Apa tu? Lan, jangan jauh Lan. Ni aku nampak ada satu sosok muka kat atas ni. Adakah itu binatang? Binatang ke? Benda tu binatang ke apa? Kenapa tiba-tiba kabur sah? Benda tu gerak slow, geng. Kabur gitu bang. Kau rasa binatang ke apa? Benda tu slow dia gerak. Allah Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Terbang tadi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dengan tak kuras. Muka. Teras. Ada muka, ada mata. Weh, bahaya weh. Kat dalam. Assalamualaikum ya ma'syaral jin. Kalau kau betul jin, maka kau perjelaskan. Siapa nampak yang berterbang tadi? Kau dengar tak bunyi lori daripada atas ni? Aku dengar weh. Ni aku cakap lori tu. Boleh tengah reverse ke apa weh? Risau weh. Tak, lori kat dalam tu dia parking. Tak percaya kita pergi tengok. Aku tak pernah sampai atas weh. Allah Akbar, aku nampak satu sosok muka weh. Takkan lori atas ni hidup weh. Tak mungkin lah. Kita pergi atas tengok. Aku nak bunyi lori tu. Jelas. Jangan pecah kuat lah. Saya takkan lari jauh lagi daripada arah tu. Saya lama tak parah ni. Saya bukan apa tau. Saya memang tak pakai apa saya ada sekarang ni. Tak boleh geng, tak boleh pakai ni. Nanti badan saya letih. Sebab saya tengah-tengah berubat lagi sekarang ni. Allah Akbar. Saya tengah berubat lagi sekarang. Huish! Allah Akbar, aku semangat. Allahu Akbar. Allah Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Siapa dengar suara punti tu? Kau dengar? Weh, datang daripada lori weh. Astagfirullahaladzim. Kau dengar bunyi? Weh, takkan bu. Weh, betul ni. Lan, jelas Lan. Weh, jelas weh bunyi. Ada siapa dekat dalam lori bang? Assalamualaikum bang. Bang, Assalamualaikum. Ada orang ke? Bang, ada orang dalam lori ke? Tak apa Lan, kita jangan alihkan pandangan pergi lori tu. Sebab datang kepada lori ni. Ras, ada benda hitam lah dekat dalam tu. Bang, Assalamualaikum. Perjelaskan lagi. Hai, kawalan. Assalamualaikum bang. Ada apa-apa ke kat lori tu? Ni kamu geng, teruskan tapping lah geng, come on. Teruskan tapping lah geng, come on. Terus tapping like, terus share Facebook, Twitter ramai-ramai geng, come on, tolong share. Kat sini, terus kat sini. tapping like geng, come on. Tas tu donat tu settle kan. Lan. Kau tahu tak tempat aku ingat apa Ras? Kau ingat tak masa kau parah dekat PD ni? Dengar? Oi Jas. Oi mat. Kau dengar. Aku dengar jelas ada benda datang daripada sama. Ada benda datang daripada sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin ya ma'syaral jin. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Ada orang ke? Assalamualaikum bang. Ada orang ke kat dalam ni? Sebab kami dengar bunyi lori ni bang. Kalau ada orang cakap orang bang.